4 senaman mudah yang anda boleh buat khas untuk pinggul, perut dan perut sekali. So first exercise yang ada di conventional squat. Kaki buka luas, ada tolak ke atas. Pinggul tolak ke belakang, tahan sekejap, naik balik. 1, try buat 10 kali. Relax. Buat pelan-pelan je. Now, ingat cara buat squat untuk melelakkan sakit lutut adalah pinggul tolak ke belakang, tahan, naik balik. Kalau anda turunkan lutut dulu, memang sakit lutut. Relax, lagi 3, 8, 9, 10. Next one we're gonna do jack and then underclap. Ini bagus untuk you punya core, pinggul dan perut. Tadi dekat atas, jack, underclap. Masa buat underclap tu, lutut cuba tekan dekat dada, bagi rasa dekat you punya core. Lepas tu masa buka tangan kaki tu, buka seluas yang mungkin supaya kena dekat bahu, peha dan pinggul anda sekali. Lagi 2. Come on. Perlahan-lahan. Last one. Hurrah. Next one, lunges, side crunches. Kaki berkolar, dada tolak ke atas, turun bawah. Rasa quadricep dengan glutes, naik balik, crunch. 1, perlahan-lahan. 2, ingat, lutut angkat setinggi yang boleh. 4, dah tolak atas. 5, 6 lagi. 7, 8, 9, 10. Next one, siku sentuh lutut, tangan dekat kepi kepala tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rehat sekejap. Kalau korang perasan, saya buat semua tadi tu dalam seminit lebih je. Satu rehat kejap 1 minit, lepas tu sambung round yang kedua. Cuba buat sebanyak anda boleh dalam masa 10 minit. Cuba buat 3 kali seminggu, saya garanti anda akan berubah.